biasa, lebih besar sikit dan lebih jauh sikit. $8.5 ke $12.5? $12.5 lah. Korang boleh pergi tengok dekat Asla punya story TikTok ada post. Korang tengok kat story TikTok Asla. Dah berapa minit sampai office? Setengah jam, 35 minit macam tu. 35 minit kalau tak jam. Kalau jam 40 minit. Tapi okey je. Sama juga macam Sophie. Sophie pun daripada KL hari-hari. So, sama je jarak tu. Berapa harga rumah ni? Korang kena tengok konten Asla. Semua tu Asla akan jawab dekat dalam konten esok. So, dalam konten Asla tu memang Asla ada bagi tahu berapa harga rumah, yada. Dan lain-lain. Semua akan terjawab di konten esok. Jauh dah dengan Trio Sabahan? Ya, dah jauh. Jauh dah. Sewa ke Bali? Beli. Tengok gambar pun dah tahu best. Yang depan LRT, tak adalah. Jauh lah daripada LRT. Jauh kot. Kenapa ada yang komen cakap tu hotel? Sebab diorang dengki. Sebab diorang tak tahu wujudnya rumah yang view macam tu. Wujud je korang rumah view macam tu. Kursi urut tu terus pindah ke? Nanti dulu, belum lagi. Asal dekat Dark Art hari Jumaat hari tu. Jumaat bila Jumaat. Ada pergi. Barang-barang rumah lama dah pindah ke? Anything korang boleh tengok konten Asla. Semua tu akan terjawab dalam konten lah. Semua tu ada jawapan dekat dalam konten. Takkan saya nak bercerita dekat dalam ni pula. Jadi bazir lah kalau saya nak post konten bila saya dah bercerita dalam live. So korang kena tengok konten. Sebab Asla takkan cerita dalam live sebelum konten tu keluar. So dia just spoiler lah macam tu. Sebab everything tu dah jawab dekat dalam konten saya esok. So apa-apa korang boleh pergi serbu YT Asla esok pukul 12.30 tengah hari. Jauh nak coffee dalam setengah jam je. Yes, betul kan nanti gila. I nak tegur tapi jangan laju. Ya, saya tak suka jalan lambat. Penat lah weh jalan lambat. Saya selalu jalan laju. Dia depends pada kasut kot. Kalau pakai kasut tinggi sikit, dia automatic akan jalan laju. Kalau pakai kasut flat shoes, dia jadi normal macam tu. Lagipun time tu maybe ada kejar masa kot, sebab tu laju sikit. Rumah Asla baru je letak kursi urut. Tak apa. Kursi urut tu kita boleh pindah naik lori nanti dengan barang-barang yang lain.
Asal tengok ritmo. Ritmo tu apa? Ritmo? What was that? Sewa ke beli? Asal tak ada konten 2AA ke? Untuk sekarang draft tak ada. Tapi in planning ke depan hari insyaAllah ada. Cuma sekarang ni banyak cuti lah korang. Itulah masalah dia. Bila banyak cuti ni sebenarnya lagi susah nak buat konten. Sebab cuti kan. Dia macam mana cakap Bila banyak cuti ni dia lagi susah nak planning konten sebenarnya daripada hari bekerja. Kalau hari bekerja senang tau nak buat konten tau. Sebab lepas je balik daripada office, okay pergi shoot konten. Tapi kalau hari cuti ni dia macam susah sikit sebab ada yang keluar dengan family, ada yang nak berehat, gitu. Kalau cuti banyak time dengan Raya. Sekarang kan kita orang cuti sebab kan Balif dengan budak YB yang lain kan pergi Bali. So mostly cuti and family time macam tu. Jadi susah sikit nak shoot konten bila waktu cuti, tahu tak? Kalau waktu bekerja ni lagi senang nak shoot konten. Lepas habis office hour, terus pergi shoot konten. Terus keluar shoot konten macam tu. Itu lagi senang. Kalau waktu cuti ni masing-masing ada family time, ada santai-santai keluar. Macam Aisyah banyak keluar dengan Rina, macam Asla banyak berehat. So bila waktu cuti ni macam susah sikit nak shoot konten sebenarnya. Tapi esok kita orang dah start masuk office semua orang. So esok dah back to normal lah. MV Ritmo lagu bola tu ke? Tajuk dia Ritmo Aku pun tak tahu tajuk dia. Nak rate okay lah. Saya bagi 6/10. Sebab tak banyak part pakcik tu. Kalau banyak part dia mungkin boleh tinggi lagi rate tu. Tapi sikit gila. So rasa macam 6/10 je. Sebab part dia sikit. Okay lah guys, nak end live dulu. Korang jangan lupa konten Asla esok pukul 12.30 tengah hari. Esok Asla akan buat live dulu macam biasa sebelum post konten, okay? So kita jumpa esok. Ratuk lah aku ni. So kita jumpa esok dekat Asla punya YT pukul 12.30. Dan sebelum tu insyaAllah Asla buat live dulu dekat TikTok. Bye guys. Korang boleh on notification dekat YT sebab Asla dah buat premiere dah. So korang boleh on siap-siap supaya dia bagi korang notification sebelum konten tu post esok. Okay. Pergi YT Asla sekarang, on notification dulu dekat premiere tu. And korang boleh tinggalkan komen apa-apa juga. Bye korang.